Ini ketua tunjukkan memasangkan lampu colok untuk malam ni, malam 7 lekor saudara di tempat ketua. Ini dia pemuda ni antusias memasang lampu colok. Ini dah dia nak dipasang dah Diletak lampu colok, tinggal masang aja malam sekarang saudara. Itu antusiasnya pemuda Ketiau saudara untuk memasang lampu colok. Mantap Badon. Apa kata-kata hari ni Badon untuk malam 7 lekor ni? Okey lah untuk jalan ni. Lampu colok untuk jalan. Malam ni memasang lampu colok untuk malam 27 lekor. Oh, malam ini Malam ini. Alhamdulillah. Marilah kita tengok sesama di RW 01. Okey. Untuk penerangan jalan ni saudara, itu dah pasang. Itu ada bekerja lagi pemuda sana tengok. Antusias. Walaupun bulan puasa saudara, tetap bekerja pemasangan lampu colok yang berada di Ketiau, Pematang Duku, tempat ketua ini tu. Itu tu. Budak tu masang colok pelito tu tak sikit dah. Okey Madan terima kasih. Jom. Ini tu malam kang ikut tengoklah pemasangan lampu colok di sini. Itu aja informasi lagi ketua sekian terima kasih saudara.